Hatta paling pandai KL jalan raya betul. Dia nak pasal esok tu. Mesti kalau macam diorang pergi mana ni? Ada jom, boleh minta dah. Jom. Korang ajar dia tak boleh nak bercakap dengan korang. Ni adalah adventure. Tutup telinga. Aisyah dia cakap, Rina main PUBG tu. Tu yang bising. Ada BO. Sekejap korang. Tahan jap. Kita akan pergi dekat tempat sahur yang paling gempak sekali dekat Malaysia. Pasar Karat. Wow, what is that? Should we buy more salad? You want? Yeah, I want. Aisyah nak beli ni? Oh, salah. Mau kira macam mana? 20 satu. Berapa? 20. Korang? Mau kasih. Bestnya, dekat sini ada buah yang kita jarang jumpa. RM20. Mahal. Tak apa, kan dah banyak duit. Ni buat apa? Mangosteen. Kak, plastik. Macam mana mau tahu dia manis? Ini bulat-bulat. Sekejap korang, Aisyah nak beli buah pula. Weh, avocado dia gemuknya. Ni avocado. Bitra tan. Kumquat. What is this? Poroy, apple. Apple? Thailand apple. Kecilnya. Saiz anggur. Kita ni favourite siapa? Jambu air. Satu cantik weh buah dia. Kalau kau nak tahu kan, favourite Rina adalah buah ni. Sekejap. Lagi dia keras, lagi Rina suka. Ni plum plum. Rina suka ni buah plum. Jangan sentuh-sentuh buah uncle ni kalau tak boleh. Oh, nak makan basuh juga. Sorry uncle. Wah, Aisyah got he, she, Her. Okay. Aisyah got. Tengok, kita dah sampai dah. Korang view cantiknya, sukanya. Oh, terima kasih. Tapi Rina berjalan dengan orang yang salah. Soalnya Rina berjalan dengan siapa? Cuba Rina treat. Salah, dia dengan orang yang betul. Aisyah, relax. Sorry. Okay, sekarang kita dah sampai dekat tempat ramai orang. Ada kosong ke? Ada. Dari sebab pasal seni setiap ada meja lebih untuk semua orang. Macam pelik lah kat pegang pinggan dia tadi. Rasa kurang selesa. Jangan baru nak buat live ni. Tak ada apa kan? Sedih. Awak banyak cantik naik atas. Abang kalau buruk bawah. Korang pekerja dia kata awak dua banyak cantik naik atas. Sekarang kita naik atas. Okay. Leg ke? Tak payah, atas lagi sejuk. Tak perlu kan. Ha? Dua. Alah, tak dapat meja lagi. Banyak kecantikan tak cukup. Sebab kita cantik lah, dia nak cari tempat yang best.
Malu je kalau orang dulu apa boleh gitu. But I will sit here. I don't care. Kita ada 2 lelaki yang sebelah sini. Aisyah stop dia dulu. Aisyah kata nanti ada 2 lelaki yang senang. Kecil je. Boleh? Yeay, dia bagi. Ada duduk. Orang tak dapat adik lah. Kenapa? Memang dia asing kan? Okay, thank you sir. Beritak nak. My God, we're gonna have a fine date. You have the right person for you. We have fine dining. Like Irish. Ina Taylor suka dengan air. Dan air saya takkan untuk Karina. Korang okey tak? This is one of my favorite food. Syarat makan buah ni kan? Jangan makan. Lepas tu baru kau gosok gigi. Kelak. Korang okey tak? Pada orang okey juga. Bukan isi dia orang. Ya, ya. Ada skill. Mana orang tanya macam baby. Dah okey ke tak? Okey ke tak? Akan pentingkan diorang. Diorang pentingkan keselesaan korang. Korang dengar tak suara Sikit, siapa nak makan? Weh, jangan nanti diorang sikit. Pasal kita kena bayar. Jangan sikit. Jahat ni. Korang belanja, kita orang sahur je. Kak. Jangan nak minta-minta. Siapa dah belanja kita orang sahur? Boleh? Serius lah. My God, who's gonna be our sugar bar? Siapa dah? Tak ada dah syukur. Agak minum, harus tahu. Kalau ada kelapa, yang dalam buah. Lepas tu nak ais. Ada orang, ada orang. Korang tahu tak? Korang kata manusia dalam muka bumi ni menyesal buat sesuatu selepas tak buat sesuatu. Kenapa life kakak menurun? Dia rasa semua orang pergi kat raya ni. Dengan For what? The best. jangan bilang mama, jangan bilang papa. Relax ke korang? Relax. Jangan dah buat live. Dari tadi je dah buat. Ha? How do you know? Bising. Kau nak tahu? Ada benda apa ni? Nah, agak borak lah. Slow love you. Agak borak lah. Lepas tu dia muka akak je. Kelapa dah? Akak air apa? Akak dah order tadi dah air kelapa. Akak air apa? Kelapa? Dua. Ya. Akak order daging tak? Ada order daging tak? Tak ada. Ambil lah. Aku order ni. Terung, telur dengan tofu. Nasi sama makeup Rina. Ya. Rina pun tak sangka makeup ni sesuai dengan Rina. Rina hari tu Rina hanya cuba-cuba Masa kau dah lama dah make up. dan jadi. Tak, dia macam lain sikit. What is the difference dah? Rina tuduh jarang lah.
Kenapa Echa gaduh dengan Amri? Orang tanya. Dia kan tak jawab. Korang busy sangat ke? Dengar tak? Oh, bayar kat sana nanti. Tak lah, baik kat sana. Baik kat bawah. Jadi datang bawah tu. Lens beli mana? Ni kedai spek je korang. Sebenarnya lens lagi lawa kalau korang beli dekat kedai yang render-render. Ada spray ada tak? Lagi. Yang tak ada power. Tak ada. Semua ada power. Sebenarnya lagi lawa kalau korang beli kedai lens dekat kedai yang kedai apa? Macam kedai-kedai Aceh tu. Oh, mana ada? Bukan. Orang panggil kedai apa ya? Tak kisah kedai apa-apa. Macam kat Dipas tu. Boleh. Oh ya ke? Thank you. Okay, terima kasih. Oh, thank you. Bye, selamat sahur. Orang dah siap sahur. Tak lah, dia baru duduk lah. Boleh, jom. Nah, masuklah. Cantiknya korang depan-depan. Terima kasih. Tak ada. Okay, terima kasih korang. Tadi kita komen kat Rina punya kata nak tegur Rina semua hati. Kau dah siap makan ke? Dah. Okay, bye-bye. Saya korang habis malam. Okay. My God. Korang sorry, tadi ada yang ajak bergambar. Rindu Rina pakai bawal. Yeah. That time my berat is 40 kg. I miss that too. Sebenarnya korang bukan suka Rina pakai bawal. Boleh. Shaking mawa. Shaking tak ada. Tu macam besar kat tu tau. Tapi dia kecil je. Ya, saya kecil je. Kecil dia. Nak ambil gambar? Boleh. Kau tak ada orang? Kenapa? Take it. Gambar? Berdua je. Jauhnya. Saja jalan. Kita tahu. Okay, tak apa. Bye-bye.